7 lagi rahsia Bobo Boy Baraju. Nombor 1. Dalam lagu opening untuk Bobo Boy Galaxy Baraju, kita dapat lihat figure gelap yang merupakan Bobo Boy Nova dan juga Bobo Boy Blizzard. Masing-masing merupakan transformasi elemental tahap ketiga. Akan tetapi, ini hanya dilihat dalam versi Netflix dan tiada dalam versi YouTube. Nombor 2. Adikan Bobo Boy dan Gopal menangis apabila menyangka Papa Zola telah mati, sama sahaja dengan siri asal Bobo Boy di mana mereka berdua menangis menyangka Papa Zola telah mati sewaktu berhadapan dengan raksasa tidur suatu ketika dahulu. Sama juga, Papa Zola bangkit kembali dan membuat lawak. Memanglah aku hidup lagi! Nombor 3. Feng menjelmakan kuasa separa mentadak bayang. Ini adalah julung kalinya Feng menghasilkan makhluk serangga bayang. Apatah lagi untuk kegunaan kuasa tahap kedua. Kemungkinan pengalaman Feng di planet Windara telah memberikannya ilham setelah memakai baju perisai bertemakan serangga dan juga berlawan dengan musuh-musuh serangga, termasuk si Bella yang merupakan seekor mentadak. Kami, Tuan Kuku Putri. Nombor 4. Desain senjata untuk kedua-dua penguasa elemen lama di Baraju telah berubah. Dahulu, cakera berapi Pairapi rupanya begini. Kini, rupanya begini pula. Manakala pemukul berat Mas Mawais rupanya dahulu begini. Kini telah diubah menjadi sebegini. Dan kedua-dua senjata ini nampaknya telah diwariskan kepada cucu-cucu mereka. Ada kemungkinan pihak Monster berbuat sedemikian kerana cakera berapi Pairapi yang dahulu terlalu mirip dengan cakera berapi Bobo Boy Blaze dan ini tidak sepatutnya berlaku kerana kesemua transformasi elemental Bobo Boy yang lain tidak menggunakan senjata yang sama dengan penguasa-penguasa asal. Maka diubahnya termasuk dengan Mas Mawais sekali. Alang-alang. Nombor 5. Satu lagi benda yang diubah adalah pertempuran Pairapi dan Mawais menentang Retaka. Dalam Bobo Boy Movie 2, kedua-dua penguasa elemental itu dilihat menentang Retaka bersama 3 lagi penguasa elemental lain, 5 versus 1. Akan tetapi, di sini dilihat hanya 2 menentang 1. Ini bermakna penguasa-penguasa lain menentang Retaka secara berasingan pada waktu yang lain. Dan memang inilah yang ditunjukkan sebelum ini dalam siri Bobo Boy Galaxy Windara dan Bobo Boy Galaxy Sorry. Kuputeri berseorangan apabila dikalahkan Retaka dan King Balakung pun sama berseorangan apabila dikalahkan oleh Retaka. Nombor 6. Kita lihat kemunculan atuk kepada Roktaroka bernama Toktaroka. Yang menariknya, makhluk batu ini boleh dilihat menua dengan kepala semakin botak dan tumbuhnya janggut dan misai dalam bentuk batu. Sama juga dengan makhluk batu Marvel iaitu The Thing yang boleh menumbuh janggut batu di dagunya. Nombor 7. Satu lagi perbezaan antara animasi Baraju dengan versi komik adalah pertempuran dahsyat antara Bobo Boy Blaze dan Ice. Dalam versi komik, mereka berdua berlawan di kawasan luar, manakala dalam versi animasi 3D, mereka berlawan dalam gelanggang seperti gladiator dengan disaksikan para penonton daripada Puak Bara dan Salju. Terima kasih kerana menonton dan jom lihat video-video kami yang lain di sini pula.